Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hafizuddin bin Saifuddin. Hari ini saya akan membawakan 4 surah. Yang pertama, saya akan membawakan surah Al-Baqarah ayat 34. Wa aqimus salata wa atuz zakata tawarraqu ma'ar raki'in. Dan dirikan kamu akan sembahyang dan keluarkanlah kamu zakat dan rukuklah kamu bersama orang yang bersujud, bersama-sama orang yang rukuk. Ayat Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 34. Sebab penurunan ayat ini diturunkan sebagai peringatan kepada Bani Israel supaya tidak hanya mengetahui kebenaran tetapi juga mengamalkan dengan mendirikan salat, menunaikan zakat dan bersama orang yang beriman. Dan kaitan surah ini dalam pembinaan adalah ayat ini mengajarkan kita supaya disiplin, amanah dan kerjasama yang sangat penting dalam pembinaan, kerana projek yang berjaya memerlukan pengurusan masa yang baik, kejujuran, kawanan, keuangan dan kerja berpasukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza katalu 'alan nasi yastawfun wa idza kanuhum 'aw wazanuhum yuhsirun. Dan terjemahannya, kecelakaan besar bagi orang-orang yang berlaku curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambil dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangkan. Dan sebab penurunan ayat ini, sebab penurunan ayat Mutaffifin ayat 1 hingga 3 diturunkan untuk mencegah perbuatan menipu dalam timbangan dan sukatan yang biasa berlaku dalam kalangan peniaga di Madinah, iaitu mengambil lebih untuk diri sendiri tetapi mengurangkan hak orang lain. Dan apa kaitan ayat ini dengan dalam pembinaan? Ayat ini berkaitan dengan pembinaan kerana ia menegaskan kejujuran dan amanah dalam sukatan, ukuran dan kualitas bahan binaan supaya tidak berlaku penipuan yang boleh menjejaskan keselamatan dan kualitas bangunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tughfilu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna an la ta'ta'un. Dan terjemahannya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan zina. Sebab penurunan ayat ini diturunkan untuk menegaskan keadilan dalam menjaga hak anak yatim dan perkahwinan, serta melarang kezaliman jika tidak mampu berlaku adil. Dan kaitan surah ini dengan pembinaan, ayat ini mengajar keadilan dan amanah yang penting dalam pembinaan serta pengurusan kontrak barang ubahan dan pembahagian kerja agar projek berjalan lancar dan berkualitas.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza kanuhum 'aw wazanuhum yuhsirun. Dan terjemahannya, kecelakaan besar bagi orang-orang yang berlaku curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambil dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangkan. Dan sebab penurunan ayat ini, sebab penurunan ayat Mutaffifin ayat 1 hingga 3 diturunkan untuk mencegah perbuatan menipu dalam timbangan dan sukatan yang biasa berlaku dalam kalangan peniaga di Madinah, iaitu mengambil lebih untuk diri sendiri tetapi mengurangkan hak orang lain. Dan apa kaitan ayat ini dengan dalam pembinaan? Ayat ini berkaitan dengan pembinaan kerana ia menegaskan kejujuran dan amanah dalam sukatan, ukuran dan kualitas bahan binaan supaya tidak berlaku penipuan yang boleh menjejaskan keselamatan dan kualitas bangunan. Sekian, terima kasih daripada saya. Daripada 4 surah tadi yang telah saya bacakan. Kalau ada salah kata dan salah tajwid atau terjemahan, sila dimaklumi kerana saya masih manusia dan harap untuk tegur lagi dan lagi, insya-Allah. Terima kasih.